Syazan betul. Syazan betul. 642 Hasan, how are you? Semoga kita berjumpa lagi. Good morning ladies and gentlemen, first of safaris with an arrival update for information. Bye. See you Bye again. bye. Thank you for flying Malaysia Airlines. Thank you. Bye, see you again. Bye, selamat bercuti. Jangan lupa bawa pasir Okey, boleh. Pasir dalam tapui jangan lupa Okey, bye-bye. Bye. Golden Teddy Bear. Selamat pagi, sekarang pukul 5.45 pagi. Aku berada kat Doha. Aku baru habis Mata Fest malam 20.4.2025 pukul 10 malam. Lepas tu kita terus pergi ke airport. Kita transit nak pergi ke Jordan, nak pergi ke Amman. Welcome aboard. Kita pergi Jordan. Good morning. Thank you. This way. Aku baru sampai ke Amman tu. Flight kita tadi Qatar Airways dari Doha. Sekarang pukul 12.30 tengah hari. Airport ni dibuka pada 1983 dan ada 12 juta orang penumpang setiap tahun dan terletak 30 km ke Bandar Amman. Kod dia ialah AMM, Amman. First, walaupun flight di Qatar tapi dioperate by Malaysia Airlines. Dan steward yang aku jumpa tu dia kenal aku. So dia tahu aku ada kat Mata Fair 2-3 hari lepas. Lepas tu dia tahu aku ada banyak kacang. Lepas tu sebab aku tak makan dan dia orang offer kacang juga kat aku. Aku gelak-gelak je dengan dia tadi. Kita dekat airport Jordan, Queen Alia International Airport. So kita VIP escort. Kita fast lane, tak payah go through immigration. Jordan, welcome to Jordan. Bienvenue en Jordanie. Three languages. Yes, welcome to Jordan. Vous parlez français? Ah oui, bien sûr, je parle français, oui. J'étudie la langue française. Oui, j'ai licence de littérature française, oui. Bienvenue en Jordanie. Merci. Je souhaite un bon voyage en Jordanie. C'est bon? On peut te parler anglais. Ah, très bien. Non, on peut te parler anglais pour le vidéo. For the video, yes. Welcome to Jordan. I wish you a nice trip in Jordan. And this is Jordan, very, very rich in the culture, in the civilization, and the many things that you find in Jordan, okay? And you find the desert, you find also the forest, and you find all things in Jordan. Welcome to Jordan. Tak, yang tu bukan gambar, yang tu video. Kita baru keluar daripada airport Jordan. Ikutnya driver. Jalan dia daripada airport nak pergi ke Amman dalam 30 km macam tu. Dia 3 lane, luas juga. Dia macam max highway lah ni. The Amman is the capital of Jordan, and Amman is the biggest in size and in population. Amman is 850 square kilometers with 4 million people living in it. Jordan's population is 12 million, and so almost 1/3 of the population, they live where we are now in this city in Amman. Kita lunch kat sini, Whispers Restaurant. Kita cuba yang ni, macam sambal belacan ni. Olive. So ini kita punya lunch hari ni. Ada roti, burger, ayam, sotong, udang, cendawan. Dan saya, so far makanan menepati cita rasa. Kita berada kat Masjid Raja-Ullah. Itu salah satu masjid terbesar dan terkenal kat Amman. Dia famous sebab dia punya kubah warna biru muda ni. Dibina pada tahun 1989 sempena Raja-Ullah I yang memerintah daripada 1921 sehingga 1951 selama 30 tahun. Dan masjid ni boleh muat 3,000 orang pada satu masa. King Abdullah ialah generasi ke-41 Nabi Muhammad SAW. Ini ialah Dome of Rock, Masjid Al-Aqsa. Ni dalam dia macam tu. Ni ialah kawasan Tanah Suci Masjidil Aqsa, Dome of Rock. Yang besar yang tu ialah Dome of Rock. Kemudian yang kecil ni ialah Masjid Al-Aqsa. Dan ni ialah kawasan suci, di mana yang biru tu ialah kawasan Kristian dan yang merah tu kawasan Islam. Ataupun aku terbalik. Tapi yang ni ialah kawasan, bukan kawasan Masjid Al-Aqsa dan Dome of Rock saja yang menjadikan kawasan Tanah Suci, tapi semua kawasan ni semua. Inilah pintu masuk utama ke Masjid King Abdullah. Boleh muat 3,000 orang pada satu masa.
Yang menarik tentang azan di Jordan ni, tiap kali masa waktu mereka akan pancarkan suara daripada masjid ni ke radio, dan radio itu akan pancarkan ke seluruh frekuensi yang ada di Jordan ni. Radio itu akan dipasang ke semua masjid. So semua masjid sebenarnya bukan azan, tapi mereka hanya buka pembesar suara menggunakan azan daripada radio yang digunakan, dan azan itu asal daripada masjid ni. Sama macam kat Egypt dulu. Kita sekarang berada kat Amman Citadel. Ni kita punya tiket masuk. Ini ialah Roman Theatre, dibina pada tahun 133 Masihi. During the Ammonites time, it was called Rabbit Ammon. And during the Roman and Byzantine periods, it was called Philadelphia. Amman Citadel ni ialah satu tempat bersejarah yang penting kat ibu kota Jordan. Ya, kalau tengok ke sana tu ialah downtown kota Amman. Pada abad pertama sebelum Masihi, Amman Citadel ni di bawah kekuasaan Rom dan menjadi pusat pentadbiran dan juga ketenteraan, dan dia orang bina satu kuil kat situ, dia panggil kuil Hercules setinggi 13 meter yang masih boleh dilihat kesannya sampai sekarang. Kemudian pada abad ke-7, kawasan ni bermula dengan kedatangan Islam dengan pemerintahan Khalifah Umayyad, dijadikan sebagai pusat pentadbiran dan juga istana. Hai, nama saya Syafika. Tempat lawatan kita pada hari pertama kita kat Jordan hari ini ada dua sahaja, iaitu Amman Citadel ni dan juga Masjid King Abdullah. Kemudian dua lagi tempat lawatan yang terplan hari pertama asalnya, iaitu Masjid King Hussein dan juga Seven Sleepers, iaitu Ashabul Kahfi, akan dipindahkan kepada hari keempat nanti tempat lawatan dia. Kat kiri ni ialah Temple of Hercules, depan sana museum, kat kanan ialah Byzantine Church. Ni ialah peninggalan kuil Hercules Temple, 13 meter ketinggian dia. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tekan je komen T, lepas tu korang Google lah. Ni ialah kawasan Umayyad Mosque, dan ni ialah kawasan yang tinggal pada zaman sekarang. Masjid ni dibina pada abad ke-7 selepas Masihi. Ni design di pintu masuk ke Umayyad Mosque, tapi tiang yang tinggal tu dengan tanah bawah dia, asas dia memang tak rosak walaupun telah runtuh. Aku sebenarnya tengah mengantuk. Jet lag. Malaysia pukul berapa Malaysia sekarang? 10 suku malam kat Malaysia. Memang waktu tidur aku dah. Biasa pukul 9 aku dah tidur lah. Ni ialah Byzantine Church, church yang dibina pada abad ke-5 dan merupakan salah satu church yang paling tertua di Amman. Berapa agaknya usia pokok ni? Kering dah. Sebelah ni ialah pokok thyme. Ni dia punya daun tercabut. Wangi dia. Ni kan dia campur dalam olive oil semua kan? Sedap gila weh. Campur dengan butter semua. Oh ya, hotel bestnya. Bestnya hotel ni. Selamatbercuti.com